Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan buat semakan khat sulus dan nasah. Pertama khat sulus. Kena latih lagi bentuk huruf Bentuk huruf sulus sudah ada, cuma dari segi ketepatan bentuk tu masih lagi boleh diperbaiki. Contohnya alif ni. Alif ni tak perlu buat macam ni lah ya. Dia bila ada keperluan saja, kita buat alif yang biasa dahulu. Sebab nak buat sulus jali, jadi biar alif tu tebal, mesti ada kepala. Kepala dia mesti jelas. Macam tu. Okay. Macam ni bentuk dia tak jelas. Okey, sod ni besar. Sepatutnya besar dia begitu saja. Semua huruf besar. Dia macam satu garisan ya, benda ni. Lepas tu yang ini terlalu rapat, sepatutnya 2 titik. Perlu diluaskan lagi. Kelebaran dalam ni 1,5. Sini ada ruang Panjang ni 3. Ni 2. Dan dia mesti bentuk bulat. Ba dengan ra ni terlalu luas. Sepatutnya di sini. Dan ra ni nampak keras dan kaku. Macam tu. Sekali lagi. Letak depan sikit. Ini mesti lembut dan melengkung. Yang ni dia lurus sahaja. Ekornya okey. Ra ni dia tak lurus ya, dia ada sedikit lengkung. Yang ni pun sama. Dan kita buat yang bentuk macam ni sebab ada ruang besar kat situ. Okey. Permulaan macam tu. Agak-agak 1 titik. Sama buat leher ra ni. Bentuk dia sama. Satu setengah 5. Leher dia ni 1 titik. Bawah ni 2 titik.
Kalau saya pusing ni, ini adalah kepala Ain. Ini kepala Ain. Ni Nun. Condongkan lagi. Ni condongkan lagi sikit. Bagi dia tebal. Turun. Naik. Ukuran sama dengan tadi. Kalimah Allah ni terlalu luas lah. Pertama, okey, katakanlah sini. Mana saya atas ni ya. Okey. Katakanlah sini saya buat alif. Alif dia dah condong. Mesti ada sedikit condong. Maka lam ni yang pertama mesti lebih condong. Dia turun. Ini satu tinggi sama. Yang ini dia akan menurun macam ni. Sini satu. Sini satu. Setengah. Satu. Setengah. Bawahnya dapat 2. Okey. Yang ni tinggi dia 1, ni tingginya setengah. Tinggi ni 1, 2, 3, 4. Ain ni kena tengok balik betul-betul bentuk kepala Ain. Mata pen tegak. Sini ada lengkung. Sini terlalu rata. Okey, lengkung sini. Kita buat ya. Masa bila nak pusing dekat sini. Jadi sini pendek, sini panjang. Baru akan nampak bentuk telur. Dari segi baris pun kena jaga betul-betul juga. Ain ni bukan letak di sini. Ain ni letak di dalam rumah, dalam perut Ain ni. Bentuk mizan ni gitu. Naik. Yang ni rendah, yang ni tinggi.
Ha bukan letak di sini, tapi letak di sini. Ni tanda sabdu ni macam tu. Hamzah. Saya guna pen yang lebih besar ya. Sepatutnya kena guna pen lebih kecil lah. Untuk ukuran dia adalah ukuran baris 1/3 daripada pen huruf. Okey. Semua baris-baris ni jangan asal kita letak, tetapi dia ada kaedah dia. Contohkan lagi. Okey, latih lagi. Kemudian khat nasah. Okey, untuk khat nasah ni dia dia okey. Dia okey sikit. Cuma kena jaga lagi. Okey, perhatikan bagaimana saya buat bentuk ekor wow. Ini dia punya leher nga ni terlalu tinggi. Okey, perhatikan. Jangan tinggi sangat. Dan jangan kena lipat terus kat sini. Ya ni ha jangan bentuk membulat macam tu. Ini terlalu membulat. Okey, kalimah Allah ni dia punya ha dia kena perhatikan. Lam yang kedua lebih luas daripada lam yang pertama. Ha dia masih ada lubang. Bara ni jangan terlalu tinggi sangat. Huruf ba ni kena potong sini. Sikit saja. Bentuk mim ni, kalau saya buat macam ni dan saya pusing, dia akan membentuk huruf lam. Dia mesti ada nampak huruf lam kalau mim tunggal yang bertangkai berekor macam tu. Okey, yang ini kena pendekkan sikit, terlalu panjang dia punya ekor dia tu. Ini pun pendekkan kat sini.
Ngah ni okey, sini nipis. Yang ni terlalu tinggi sangat, sedangkan dia tidak tinggi. Yang ni dia panjang sebab dia bertemu dengan kepala air ni, jadi ya tu akan tinggi. Kemudian buat badan ngah tu. Bara. Okey. Ya ni tinggi sebab bertemu dengan kepala ain. Ba ni rendah sebab dia bertemu dengan ra. Sod masih ada lubang kat situ. Okey, sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.